Rupa-rupanya ada perkara yang seluruh rakyat Malaysia ni tahu, tapi penyokong Tegar Najib bernama Lim Sian Si ni tak tahu. Dia keluarkanlah satu sentimen, konon nak kata kerajaan hari ni sedang menjarah hasil KWAP dan sebagainya. Dan aku nak tanya, Lim Sian Si ni tahu tak matlamat KWAP ni diwujudkan untuk apa? Memang itulah matlamat dia, untuk bayar pencen penjawat awam, tertakluk kepada undang-undang yang termaktub dalam negara kita. Jadi langkah yang dibuat oleh kerajaan Madani hari ini adalah langkah yang sama yang dibuat oleh beberapa kerajaan sebelum ini. Termasuklah kerajaan PNBN. Berapa dia keluarkan? 13 bilion ringgit. Benda sama je Lim Sian Si. Tapi kenapa dulu kamu tak bising? Hari ini baru nak bising. Inilah masalah. Orang yang tak tahu tapi dia buat palatau. Jadi aku nak tanyalah. Dah betul KWAP itu tujuan dia dibuat tu pun memang untuk membiayai pencen penjawat awam. Dan kerajaan hari ni guna duit tu untuk bayar pencen penjawat awam. Jadi apa isunya Lim Sian Si? Yang jadi isu yang kita kena pertikai dan marah ini apabila satu badan yang ditubuhkan untuk bayar pencen penjawat awam, tapi ada duit tu masuk ke dalam akaun peribadi. Itu problem dia. Seperti mana seorang saksi yang mengatakan wang KWAP ni masuk ke akaun Najib Razak. Tapi yang tu kau tak bising. Yang tu kau tak pertikai apa pun. Sedangkan dia dah lari daripada matlamat asas kenapa KWAP itu ditubuhkan. KWAP ni bukan ditubuhkan untuk memperkayakan mana-mana individu, tetapi membayar pencen penjawat awam. Bila kerajaan hari ini buat satu tindakan yang betul sesuai dengan matlamat KWAP ditubuhkan, kau nak bising pula. Boleh pula kata, kononnya kerajaan hari ini sedang menjarah kejadahnya. Mana ada masuk dalam mana-mana akaun pemimpin Pakatan Harapan ataupun ke dalam akaun Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak sama dengan kes-kes sebelum ni. Takkanlah kau tak boleh beza Lim Sian Si. Punya teruk pemikiran tu. Kalau kau nak dapatkan satu kenyataan ataupun penjelasan yang lebih detail, kau boleh tengok penjelasan daripada Tengku Zafrul. Dan korang nilaikan sendiri betul-betul. Sama ada siapa yang korang nak percaya. Orang yang sebar sentimen tanpa berpaksikan kepada realiti. Dan orang yang jelaskan dengan cukup ikhlas dan juga ada bukti yang nyata.